Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Okey, malam ni Dr. Zul mungkin nak kupas sedikit berkenaan buku kami yang baru diterbitkan, tips hilang pening dalam seminggu. Okey, kenapa buku tu bertajuk tips hilang pening dalam seminggu? Kerana sebenarnya ini merupakan salah satu modul yang kami terbitkan ataupun yang pertama ataupun julung kali kami terbitkan untuk ringkasan, which is pages dia pun tak banyak, mesti ada 27 pages, tak sampai 30 kot. It's very thin nipis, dan sebenarnya buku ni konsep kami sebenarnya adalah untuk memastikan pesakit yang ada masalah pening, vertigo, hanyut, keseimbangan badan yang berpunca daripada organ vestibular dapat memahami apa sebenarnya punca masalah yang mereka alami. Sebab ramai, kalau kita nampak sekarang pesakit yang ada masalah vertigo, mereka lebih mengalami masalah di mana mereka tidak sedar pun mereka ada vertigo. So secara konsep di sini buku ini akan membagi kena pasti apakah contoh beberapa simptom ataupun signs ataupun tanda ataupun simptom yang biasa dialami oleh orang yang ada masalah keseimbangan badan yang berpunca daripada organ vestibular. So salah satunya adalah yang ni kita panggil vertigo. So bila vertigo, dia akan rasa macam perasaan seolah-olah berputar-putar sekeliling, ataupun dia rasa body dia, dalam diri dia berasa berputar-putar. Itu vertigo. Yang kedua, ada juga pasien yang tak ada vertigo tapi dia punya rasa hanyut, rasa ingin jatuh, rasa ingin tumbang dan sebagainya. So dengan inilah tercetusnya idea untuk kami menerbitkan tips hilang pening dalam seminggu, because dalam kata perjalanan Dr. Zul dalam membuat what they call klinik vertigo since 2007. So sudah lebih 2007 sampai sekarang, which is sudah lebih daripada 16 tahun pengalaman itu. Di mana-mana kami dapat melihat beberapa teknik yang untuk memberi impak ataupun kesan yang lebih cepat untuk sakit sembuh secara sempurna. So di sini kenapa hashtag kami bercakap seminggu? Ada salah satu penyakit yang bukan BPPV, non BPPV. So the most important thing yang kena faham, vertigo ni ada dua jenis penyakit dia, satu BPPV, satu non BPPV. So for BPPV, di mana existing ataupun kehadiran kristal dalam gegelung separuh bulat, this what we call vestibular organ. So gegelung kristal ni ramai orang kata tanya, Dr. Zul kenapa? Saya muda lagi, sebab kes yang paling muda Dr. Zul pernah jumpa SPM. Masa tu dia terjatuh motor dan tiba-tiba bila dia bangkit daripada tidur, dia rasa macam pening berputar-putar. Dan bila kita tanya, dia kata, oh doktor, saya baru jatuh motor minggu lepas. So hentakan kepala yang begitu kuat merupakan salah satu punca pesakit akan mengalami BPPV yang disebabkan oleh existing ataupun kehadiran otokonia dalam organ semicircular canal. So yang tu tak memerlukan balance rehab, balance exercise ataupun latihan keseimbangan badan. Yang tu memang orang kata that is not related dengan this buku tips hilang pening. Tetapi untuk pesakit yang ada non BPPV, di mana mereka akan mengalami vertigo yang berterusan, hanyut, sampai mungkin ada setengah patient sampai dia kata, doktor, dalam sebulan sampai saya kena 2-3 kali attack. Setiap attack 3 hari kena MC, dan sampai patient tak boleh nak bawa kereta dan sebagainya. So patient yang non BPPV inilah yang memerlukan rawatan yang sebetul-betulnya, di mana kita panggil latihan keseimbangan badan ataupun dalam bahasa Inggeris kita panggil balance exercise. Yang ni memang sangat penting, because bila kita tengok ataupun sepanjang perjalanan Dr. Zul dalam merawat pesakit vertigo, yang Dr. Zul nampak ramai pesakit di mana mereka mereka macam tidak mendapat orang kata penjelasan sebenar apa punca masalah mereka sebenarnya. Itu dengan nama lain, apa penyakit. Vertigo is bukan penyakit. Vertigo adalah simptom. Penyakit, bila kita sebut penyakit, diagnosa, you kena jumpa doktor, buat assessment, buat ujian, dan you akan baru tahu ada sama ada you BPPV, benign paroxysmal positional vertigo, ataupun non BPPV. So banyak lagi lah diagnosis. So tak apa. The most important thing yang you all kena faham, bila you ada masalah keseimbangan badan, yang mana you akan rasa macam tak balance, nak jatuh, rasa pening, loya, nak muntah, tak boleh bergerak kepala dan cepat dan sebagainya. So simptom ini merupakan salah satu simptom yang sangat common, yang sering kali dihadapi oleh mereka yang berusia. Walau bagaimanapun, tak semestinya. Ada juga pesakit-pesakit muda yang kena, di mana salah satu punca yang paling common untuk pesakit yang mendapat masalah keseimbangan badan yang berpunca pada organ vestibular adalah sesama, batuk dan sebagainya. So ini merupakan salah satu kepentingan yang Dr. Zul nak kata kenapa kita perlukan penjelasan dan mengapa buku Mutmainah, buku tips hilang pening ini boleh membantu pesakit. Mutmainah, buku Inah,
Okey, so kejap lagi Dr. Zul akan tunjukkan buku, mungkin sebab anak Dr. Zul tengah mengambil gambar untuk buku tersebut. So this buku tips silang pening merupakan sesuai untuk pesakit nak tahu apa balance exercise ataupun latihan keseimbangan badan yang dia perlu buat. Okey, ni contoh. Itulah sebab panggil. So tips silang pening dan hanyut dalam masa seminggu. Yang ini disediakan oleh saya sendiri dan dengan bantuan intern daripada Politek Sirajuddin. Alhamdulillah, Izzah dia yang buat design everything. So dalam ni sebenarnya kita akan tulis sedikit lah pasal rawatan ataupun simplify ataupun orang kata ringkasan kalau orang yang nak tahu apakah rawatan yang terbaik untuk mereka yang ada masalah keseimbangan badan. So dalam ni dia akan improve sikit apakah punca pening, simptom pening, dan dalam ni juga sebenarnya buku ni dia ada menerangkan tentang teknik balance exercise. Apakah contoh exercise yang you all boleh lakukan di rumah. Walaupun mungkin ada setengah tu cakap jauh daripada Kelantan dan dia orang kata, Dr. Zul, saya tak dapat datang, boleh tak saya cuba latihan keseimbangan badan? Boleh. Cuba you kena ingat, you kena faham apakah teknik yang terbaik untuk buat. Contohnya teknik balance exercise ni, the most important thing you kena buat berulang-ulang, which is setiap pergerakan mungkin you kena buat lebih daripada 50 kali buka mata, 50 kali tutup mata, dan you have to have a very standard ataupun structured. Contoh pagi, tengah hari, petang. Mungkin you boleh spend 20 minit pagi, petang dan juga tengah hari. Tapi bila bercakap dalam seminggu, kalau you buat kat rumah tak boleh. So you kena datang. Dalam seminggu ni sebenarnya adalah berdasarkan kami punya testimoni pesakit, pengalaman kami di mana ramai pesakit yang ada masalah vertigo, mereka akan mengalami, orang kata mereka akan mengalami masalah vertigo dan mereka akan ada rasa berputar-putar dan sebagainya. Ni bergantung. Ada setengah yang kena ni bila dia kurang tidur, stres ataupun dia letih, travel banyak dan sebagainya. Tetapi ada juga yang kena tanpa sebab, dia tak boleh tahu pun. So daripada sinilah bila kita buat latihan keseimbangan badan ni, insya-Allah simptom tersebut akan dapat dikontrol, mungkin dapat dipendekkan setiap kali attack, kurang dia punya severity ataupun keterukan. Because bila kita bercakap pasal vertigo, ada setengah patient sampai tak boleh drive, sampai tak boleh pergi mall, sampai tak boleh bekerja, of course, tak boleh tunduk dan sebagainya, tak boleh solat secara normal. Maksudnya normal maksud tak boleh solat sambil berdiri lama, dia kena duduk atas kursi, dan ada yang tak solat pun ada. Dr. Zul tanya kenapa tak solat? Sebab dia kata pening, tak boleh berdiri lama. Sebenarnya ialah seperti yang kita maklum, Islam itu tak tidak membebankan lah. Maksudnya tak boleh berdiri, duduk, tak boleh duduk, baring. So itulah yang Dr. Zul nak tekan kat sini supaya you tampak this book is a very good starter, dan kita baru launch, dan sebenarnya harga sebenarnya ada RM60, tapi kita launch haja dengan harga RM30 dan with postage RM8. So kalau nak pick up boleh saya pick up. So insyaAllah I think buku ni boleh dapat di dengan staff Dr. Zul, dan insyaAllah semoga bermanfaat. Dan tujuan Dr. Zul sebenarnya untuk mengenengahkan di tip hilang pening. Sebenarnya ramai yang tertanya-tanya, Dr. Zul ada tak satu buku yang very simple, yang bahasa Melayu, yang boleh kami gunakan ataupun kami jadikan rujukan untuk buat latihan semasa di rumah. So seperti yang Dr. Zul maklum, sebenarnya bila you ada masalah keseimbangan badan, vestibular vertigo, the most important thing is actually proper diagnosis and also proper management. Proper management, contoh, kalau you perlukan latihan keseimbangan badan ataupun balance exercise, yes, you kena buat. Kalau you adik makan ubat, it's not solution, because ubat is not an optimal management. So the best thing ataupun optimal management is actually for vestibular disorder, exercise. Dan ada juga contoh macam BPPV cases, optimal management dia adalah maneuver. Contohnya macam gun maneuver, Apley maneuver, so Siemens maneuver. Tapi the best Siemens maneuver and also gun CRM maneuver, not Apley at all. Sebab because Apley sekarang dah banyak crucial, they said the recurrent rate ataupun berulang is very high, boleh datang balik. Tapi untuk pesakit yang ada non-BPPV, you kena buat balance exercise. Kalau tak, you akan bergantung pada ubat sampai 5 tahun, 10 tahun. So this is not really solution. Alright, so semoga bermanfaat, dan Dr. Zul harap semoga buku ni akan menjadi jariah Dr. Zul sepanjang masa, walaupun one day Dr. Zul tak ada. So semoga buku ni akan berterusan. So insyaAllah. Jazakallah khairan.